Assalamualaikum. Aku tertarik dengan topik hari ini. Ramai orang ingat mohon takaful tu susah tapi sebenarnya tak pun kan? Betul tu. Sekarang ni semuanya lebih mudah. Siap boleh buat dari rumah sambil minum kopi. Ha. Cara pertama yang biasa orang guna bersemuka dengan ejen. Macam jumpa kat kedai makan sambil tengok plan takaful, ejen tu siap datang bawa iPad, terus explain semua dan isi borang situ juga. Tak payah tulis-tulis dah. Tanda tangan pun boleh terus atas skrin macam sign parcel Shopee tu. Haha, exactly. Cepat dan selamat. Tapi kalau tak sempat nak jumpa ejen macam mana? Itu masuk cara kedua, permohonan jarak jauh. Guna telefon, WhatsApp atau Zoom je. Lepas dah setuju dengan pelan, ejen hantar link borang. Isi sendiri, sign atas telefon, settle. Macam gaya kerja zaman sekarang, semua online tapi info dalam plan tu tetap ejen akan terangkan satu-satu kan? Mestilah. Kena faham betul dulu, sumbangan bulanan, manfaat, semua tu penting. Paling penting, maklumat masa mohon tu kena betul dan jujur. Itu asas takaful. Sebab konsep takaful ni, pasal saling bantu dan lindung bila berlaku musibah. Jadi tak kisahlah nak jumpa ejen ke atau buat dari jauh, dua-dua senang dan selamat. Tapi jangan tangguh. Kalau belum ada perlindungan, ni masa paling sesuai untuk mula. Kita tak tahu bila musibah datang, lebih baik bersedia dari awal. Betul tu, lindungi diri, keluarga dan juga kewangan kita.